mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Bagi menyemarakkan rasa cinta kepada negara, hadirin dimohon berdiri sehingga selesai nyanyian lagu Negaraku. Lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Yang Berhormat Datuk Seri, mohon memulakan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Awang Alik Benjamin, Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Haji Abdul Halim bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Ketua Setiausaha Keselamatan Kementerian Dalam Negeri. Yang berbahagia Datuk Ruslin bin Jusoh, Ketua Pengarah Agensi Intidadah Kebangsaan. Yang dihormati CP Muhammad Zani bin Cik Din, Timbalan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Polis Diraja Malaysia. Div kehormat, seterusnya hadirin yang dihormati sekalian, selamat datang ke Majlis High Tea bersama Menteri Dalam Negeri sempena sambutan peringatan Hari Intidadah tahun 2025. Hadirin yang dihormati, bagi memberkati majlis pada petang ini, dijemput Al-Fadil Ustaz Mat Razali bin Hasanusi untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, ya Tuhan kami berhimpun pada petang yang penuh bermakna ini
dalam Majlis Haiti bersama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sempena sambutan peringatan Hari Anti Dadah Kebangsaan bagi tahun 2025. Kami mohon padamu ya Allah, jadikan pertemuan ini sebagai satu majlis yang diberkati, dipenuhi rahmat dan kasih sayang-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, Engkau Maha Mengetahui akan bahayanya gejala penyalahgunaan dadah yang merosakkan insan, keluarga dan negara. Justru itu, kami memohon kekuatan dari-Mu, ya Allah. Berilah kami taufik dan hidayah, semangat yang utuh dan keazaman yang tinggi untuk terus berjuang membenteras ancaman dadah di bumi Malaysia yang tercinta ini. Ya Allah, kurniakanlah kekuatan dan ilham kepada pemimpin-pemimpin kami, khususnya Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri, agar terus diberi petunjuk dan kebijaksanaan dalam menggubal dasar serta melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Berkatilah jua seluruh warga agensi anti dadah, para petugas keselamatan dan sukarelawan yang tidak jemu berbakti dalam memerangi ancaman dadah. Anugerahkanlah kepada mereka kesabaran, ketabahan dan perlindungan daripada segala musibah. Ya Allah, peliharalah negara kami Malaysia agar sentiasa aman, makmur dan dijauhkan dari segala anasir yang merosakkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan mempersilakan Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk naik ke pentas diiringi oleh Dr. Nazira binti Sadirun daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan selaku moderator untuk sesi bual bicara Majlis Haiti pada petang ini. Dipersilakan. Hadirin sekalian, sesi bual bicara Majlis Haiti ini akan dikendalikan oleh doktor. Untuk itu, dipersilakan Dr. Nazira. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang berhormat idola saya, Datuk Seri Menteri Dalam Negeri, kalau kita boleh naratifkan Datuk Seri sebagai satu sosok pemimpin yang dikenali sebagai yang responsif, harmonis dan tegas dalam menerajui satu kementerian penting bagi memastikan kesejahteraan dan keselamatan negara. So memang satu tepukan diberikan kepada Yang Berhormat kerana hari ini sanggup untuk meluangkan sedikit masa bersama kami bagi melontarkan. Saya yakin hari ini banyak naratif-naratif hebat yang bakal dilontarkan bagi isu yang kita akan bincangkan. Yang Berhormat Datuk Seri, tuan-tuan dan puan-puan, suka juga saya nak memperkenalkan para tetamu yang hadir pada petang ini yang terdiri daripada Ketua Setiausaha Kementerian, Ketua-Ketua Jabatan, Pakar Perubatan juga Datuk Seri ada bersama kita, ahli akademik, rakan sinergi AADK yang terdiri daripada badan bukan kerajaan, NGO dan tidak dilupakan rakan media yang memainkan naratif penting dalam isu pemberantasan dadah di Malaysia. Satu tepukan juga kepada semua yang berada di dalam Dewan pada petang ini. Okay, Alhamdulillah bagi pihak tuan rumah kami mengucapkan penghargaan, terima kasih yang tidak terhingga kepada semua yang hadir, terutama Yang Berhormat Datuk Seri dalam yelah orang kata tu masa yang singkat, sibuk dan sebagainya, tapi masih sudi untuk bersama kami dalam bicara pada atas pentas ini Datuk Seri. Kalau boleh kita nak bawa terasnya adalah anjakan paradigma bagaimana kedudukan Malaysia sekarang dalam isu pemberantasan dadah, dan apabila kita dimomokkan ataupun persepsi, kemudian fakta, nombor dan sebagainya yang diberikan menentukan kejayaan atau kegagalan tentang isu pemberantasan dadah di negara. Tetapi dalam masa yang sama kita lihat banyak juga kejayaan-kejayaan dari sudut penguatkuasaan, pencegahan dan juga pemulihan yang Malaysia lakukan. So hari ini kita mengharapkan ada naratif yang hebat daripada Datuk Seri
sebagai penggubal dasar yang membuat strategi bagaimana melihat Malaysia ini dalam mendepani isu pembanterasan dadah, khususnya supaya kita tidak terkebelakang dan seiring dalam memastikan masalah dadah ini tidak menyebabkan kesejahteraan dan keselamatan negara tergugat khususnya. Untuk itu saya serahkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri untuk perkongsian dan lontaran naratif. Silakan Datuk Seri. Baik, terima kasih Tuan Zira. Tuan Zira duduk, saya bangun. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Moderator, Tuan Nazira, Tuan Rizal antara teraju utama waktu kita mengusahakan pindaan kepada Akta Penagih Dadah tahun lepas. Engagement yang sangat intensif dan akhirnya kita dapat sokongan untuk pindaan itu dibuat yang mempunyai makna besar, terutama dalam konteks AADK menangani masalah penagihan dadah. Datuk KSU, tetamu kehormat, istimewa untuk sahabat saya Datuk Roslin, untuk pengarah AADK dan sekalian para tetamu yang terhormat. Alhamdulillah bersyukur. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi hadir untuk majlis yang bercakap ataupun perkatakan tentang tajuk yang sangat penting, iaitulah masalah dadah. Saya mulakan dengan beberapa premis dulu. Yang pertama, lebih 4 dekad dahulu, negara mengisytiharkan dadah ni sebagai musuh nombor 1. Fast forward 40 tahun kemudian hari ini, kita duduk berhimpun dalam dewan ni. Biar kita tanya satu soalan yang paling jujur lah. Tanya dan kita jawab. Okay. Are we getting better or are we getting worse? Saya ingat jawapannya sangat jelas lah ya. Orang putih kata crystal clear lah. Nah. Jawapannya Dr. Nazira, biar jangan ada denial syndrome lah ya. Kita sebenarnya makin berat. Itu premis kita yang pertama dulu. Kalau masalah ni berat, dia membawa ke mana? Nak bawa ke mana tu mari kita tengok graf kita. Saya nak tunjukkan dalam 1 bulan, rakyat Malaysia ni pergi balai polis, buat report polis, semua bentuk kesalahan undang-undang. Tuan DCP tahu banyak mana? Purata. 400,000. Purata 400,000. Jadi di KDN kami ada pusat sains data. Mereka nasihati saya, Datuk, kalau Datuk nak cakap perkara tentang polisi, Datuk nak olah strategi, nak pindah apa sajalah, biarlah Datuk dipandu oleh data. Data driven policy. Pegawai saya kata, Datuk, kalau Datuk jadikan ini basis, you can never go wrong. Saya salute ke pegawai saya di KDN ni. Terima kasih Datuk KSU dan pasukan. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Jadi, graf ini, kita proses lah. Dah 400,000, kita pun tengok. Top 30 crime types by frequency. Jenis jenayah. Cuba kita tengok. Akta dadah berbahaya 15.1. Mendominasi. Jauh sampai ke kanan tu. Garis merah dia. Akta dadah berbahaya 12.2. 15.1 ni memasukkan dadah dalam badan. 12.2 ni memiliki secara kecil-kecilan. So tengok. Kemudian dia membawa pada kanun keseksaan 379, kanun keseksaan 380. Datang balik. Akta dadah berbahaya 39A. Okay. Kemudian kanun keseksaan. Kemudian datang balik. Akta dadah berbahaya 12.3. Semua ni. Baik ya. Skip. Saya nak tunjuk lagi. Ini. Ataupun lebih jelas satu lagi. Lagi satu. Alright. Kalaulah semua jenayah di Malaysia ini, kita bayangkan dia seolah-olah satu jaringan lebuh raya, jalan persekutuan, jalan negeri, sampai militer kampung,
Sebab daripada satu jalan dia akan connect kepada jalan yang lain. Data 400,000 tadi menceritakan begini. Apa cerita dia? Yang tebal tu, warna kelabu tu, adalah akta dadah berbahaya, dan itu menjadi punca kepada pelakunya terlibat dengan jenayah lain. Data tadi menunjukkan kalau dia dah terlibat dengan 15.1, dia akan terlibat dengan 28 jenis jenayah lain. Kalau dia terlibat dengan 12.2, dia akan terlibat dengan 11 jenayah lain. Kalau dia terlibat 15.1, dia terlibat dengan peras ugut, jenayah, rasuah, segala macam. Ini bukan Saifuddin bercerita, ini data bercerita. Ini data segar ni. Ya, tim data sains saya. Hari ni Dr. Azman datang tak? Bangun Dr. Azman. Dr. Azman yang mengetuai tim dan memproses data ni. Baik. Data ni membagi syarat pada kita begini. Kalau kita nak tangani puluhan jenayah lain, stop ataupun cuba atasi masalah dadah ni dulu. Itu Dr. Nazira, premis yang kedua. Yang pertama tadi, are we getting better or are we getting worse? The answer is crystal clear. Yang kedua, kalau dah terlibat begitu, dia membawa ke mana? Kita backup dengan ratusan ribu laporan polis setiap bulan, kita proses dan dia tunjukkan begini. Data ni menunjukkan kalau nak tangani jenayah lain, uruskan yang ini dulu. 15.1, 12, 39A, 39B itu dah tentulah, 39C kesalahan berulang dan sebagainya. Baik, itu parameter yang kedua. Baik, dari segi pemerintah, ialah kita saja tak cukup. Zaman di mana kerajaan tahu segala-galanya, zaman tu dah berakhir dah. Ya. Tak boleh anggap bahawa kalau dah jadi kerajaan, maka the government can do no wrong. Ataupun ambil sikap one man island. The know it all attitude. Nahas lah kalau kita ambil pendekatan begitu. Di peringkat antarabangsa, yes, setiap tahun saya akan hantarlah tiket isu keselamatan lah, penjara lah, ADK, pergi bergabung dengan seluruh pertubuhan antarabangsa, UNODC, Vienna. Saya pun pergi tu kali lah. Ya, nak tengok kat mana kita. Ya, dan apa yang perlu kita buat. Di peringkat antarabangsa, dianya tetap berlegar kepada apa? Capacity building. Kita saja tak cukup. Intelligence sharing. Intel kita saja tak madai. Yang ketiga, joint operation. Semua kita buat. Di peringkat serantau pun begitu. Ni kita akan host ASEAN Summit. Kemudian saya akan host pula Menteri-Menteri Dalam Negeri ASEAN di Melaka bulan 9. Tajuk ni pun akan kita bentangkan, akan kita bincangkan. Di peringkat serantau, perkongsian maklumat dan sebagainya terus berjalan. Itu tak ada isu. Okey. Kalau dah semua buat, kenapa kita makin teruk juga? Data sekali lagi menunjukkan ada 2 tahun saja negara kita berjaya menyaksikan kemerosotan kes dadah. 2 tahun. Bila? Masa negara berada dalam keadaan MCO, Movement Control Order. Rupanya nak atasi masalah dadah ni jangan bagi orang keluar rumah. Ditunjuk begitu. Bila dibuka balik, mulalah berlaku. Itu saja. Jangan bagi ada pergerakan, masalah selesai. Dia tunjuk begitu, tangkapan pun kurang. Tanya di CP Masjid. Dia narkotik, tangkapan pun kurang. AADK pun kurang. Baik. Mari kita tengok lagi. Okay. Memandu perbincangan. Sekali lagi Dr. Nazira, ada Q&A kan? Ada, kita tanya. Saya bentang dulu. Hala tujunya. Baik. Kita kat mana sekarang? Baik. Dia upstream, narkotik lah. Lagi cekap dia kawal bekalan masuk, tak ada bekalan dalam negara, tak adalah pelanggan. Tapi kalau dah terjebak, maka Datuk Roslin AADK lah buat kerja tu. Baik, berapa ramai kat dalam AADK sekarang? 5,443 di 30 pusat pemilihan swasta. Okey, timbalan AADK, pelik. Saya apa?
5443. Saya sebelum datang sini, Datuk Roslin prepare saya dulu. Baik itu kita sebut dengan yakin. Tengok data, sekarang boleh tengok. Ya. Baik, dalam komuniti 51,000. 51,000. Siapa yang masuk dalam ni? Satu, mahkamah arah, mahkamah perintah. Yang kedua, keluarga dia datangkan secara sukarela. Okey, berapa persentage pemulihan? Datuk Roslin bagi tahu saya 80%. Okey, peratus pemulihan. Masuk 2 tahun pulih 80%. Baguslah. Okey. Baik. Berapa pula di pusat swasta? Pusat swasta kita ada lebih kurang 55 sekarang. Baik. Saya lontar dulu angka-angka ini nak tunjuk supaya kita appreciate kat mana kita sekarang. 55 pusat swasta. 30 kerajaan punya. Kita harap yang tampoi siap. Kerajaan bagi duit, lantik kontraktor dulu. Bukan saja tak siap, sakit pula. Ya. Nak siap kena tambah berapa belas juta lagi. Itu pun masalah. Kita nak rawat orang sakit ni. Puspen tu jadi sakit dah. Tak sempat siap dah sakit dah. Itu masalah lain. Saudara yang saya muliakan, 51,000 komuniti. 5,443 dalam pusat pemulihan. Baik. Saya nak sebut lagi, bila kita pindah akta penagih dadah, ikhtiar kita lagi. Pegawai pemulihan, dia ada legitimasi lah, authority. Asal mereka datang saja ke pusat, maka pegawai pemulihan lah yang akan buat pemeriksaan. Kemudian membuat keputusan untuk tempatkan mereka. Sebelum ini, kita kena rujuk kepada pegawai perubatan. Kita kena tunggu laporan patologi dan sebagainya. Kadang-kadang melalui pengalaman AADK, terutama keluarga yang hantar anak mereka untuk secara sukarela, kita minta dia pula pergi ke sana ke sini, itu melemahkan semangat dia. Ya. Pada masa yang sama, jangan salah faham, AADK tak pernah kesampingkan peranan pegawai perubatan. Ya. Jadi, yang itu sekarang kita harmonikan. Di peringkat downstream kita buat begitu. Tapi tak habis lagi sebenarnya. Tak habis lagi. Kalau kita tengok. Bila saya ke Kelantan baru-baru ini soal bekalan. Saya sebagai pengurusi Tangkuasa Keselamatan Sempadan, tahun lepas saya buat arahan pada IPK Kelantan, Datuk Yusof. Daripada Perantau Panjang sampai Jeli, 134 km. Ada 212 pengkalan haram. Saya minta dia potong semua tali pengkalan haram. Jangan ada orang cross lagi. Kita letak Sungai Perak omnipresent sejak bulan 12 tahun lepas. Minggu lepas saya pergi ke Kelantan, tengok hasilnya. Kita kata, kita hebahkan. Siapa yang cross border tanpa dokumen, dia menyalahi Section 5/2 Akta Immigration. Cross border tanpa dokumen yang sah. Betul, Tok Lin? Section 5/2. Tok Lin dulu KP Immigration? Takkan tak ingat? Tok Lin ke? Saga tu, kita alih agensi, lupa selalu Akta Immigration. Baik. Maknanya, kita kenakan compound. Alhamdulillah, penurunan dari segi orang yang melakukan kesalahan. Kesan segera apa dia? Industri hiburan sebelah sana merosot 85%. Okeylah, itu satu bab. Tapi first quarter tahun ini menarik. Datuk Roslin dia tahu, tiap-tiap minggu dia mesti bekal maklumat pada saya, seperti mana narkotik bekal maklumat pada saya. First quarter tahun ini, kita perhebatkan operasi, kita tingkatkan tangkapan, kita kawal border. Okey ya. Angka penagihan, angka yang terlibat kesalahan dadah ni. Okey, kita banding kuarter tu kuarter lah. Kuarter ni, first quarter 108,000. First quarter tahun selepas 129,000. Jadi, tingkat penguatkuasaan, kawal sempadan, perhebatkan operasi, luaskan messaging kita, engagement kepada semua stakeholders, ada hasilnya penurunan. Tapi bila saya tengok jenis dadah yang masuk, 108,000 tadi penagih baru, penagih jumlah, 60% adalah penagih baru. 40% penagih berulang. Ini menakutkan.
Setiap 10, 6 tu adalah penagih baru. 4 yang berulang. 4 berulang 39C lah. Terus 5 tahun dengan segala macam proses kita buat. Tetapi angka ini walaupun menurun, tapi angka penagihan baru itu masih lagi membimbangkan. Itu angka itu tunjukkan kita. Baik. Dadah jenis sintetik juga sangat-sangat tinggi. ATS ni sangat tinggi. Tahun lepas peningkatan 34.4%, ganja meningkat 60%. Dari segi peratusan peningkatan ganja serius, tetapi 34.4 ATS ini sudah melonjakkan angka yang sedia tinggi. Dadah sintetik lebih murah, lebih kick dan lebih mudah diperolehi. Ini juga satu lagi keadaan. Baik, Dr. Nazira, akhirnya kita nak ke mana hala tuju kita ke depan? Okey. Saya boleh minta narkotik tingkatkan penguasaan. Paling-paling dia minta saya tambah bajet dan tingkatkan logistik, kereta operasi itu tak apa, saya suruh KSU uruskan. Dia boleh tingkatkan operasi, yes. Datuk Roslin boleh tampung lagi. Tapi rupanya tema kita ni adalah memerangi dadah ni tanggungjawab bersama. Datuk Roslin saja tak cukup, narkotik saja tak cukup. Seluruh kekuatan KDN pun tak memadai. Sebab itu, hari ini sesi lebat urus kita minta semua orang yang ada keupayaan itu untuk tampil. Dan saya nak minta, baik daripada KSU, KP, semua agensi kita. Sekali kita reach out dengan pakar-pakar di luar. Ramai dan Dewan di pakar-pakar. Pesanan saya adalah, engage adalah permulaan yang baik. Follow up adalah jauh lebih diperlukan. Itu petua kita. Kita engage dah cukup baik. Opening yang bagus tunjukkan bahawa zaman government can do no wrong, government know it all attitude tu dah tamat. Tapi kena susul. Kena susuli. Apabila kita susuli baru kita boleh tap kepakaran mereka, talent mereka. Kadang-kadang mereka bukan minta bajet apa pun. Idea mereka diraikan. Mereka kongsi idea itu. Ya. Soal pengorbanan dan komitmen anggota ADK ini luar biasa. Kita baru saja kehilangan seorang aktivis kita yang sangat hebat, almarhum Puan Bushra, yang meninggal pagi tadi. Dikebumikan pagi tadi. Ya, puluhan tahun. Itu tokoh hebat. Asal Kedah. Kedah, Hairul. Orang Kedah ni memang hebat lah. Nak sebut macam mana pun. Ya, dan meninggalkan kita. Dan dia kehilangannya sangat dirasai. Kerana dia sangat committed dengan kerja dia. Ya, kalau kita soal-soal buat program macam ni, memang mobilisasi dia, penyusunan sangat hebat. Ya, mudah-mudahan khidmat dia itu menjadi sebahagian pada amal soleh dia. Ya, dan mesej saya tak petikan langsung, saya tak dispute langsung kompetensi, komitmen dalam ADK. Yang saya sebutkan adalah untuk meningkatkan lagi keberkesanan kerana isu ini sangat besar dan kita kata kita kena libatkan semua. Reach out, engagement adalah langkah terpuji. Menyusul dengan lebih tersusun itu lebih dikehendaki supaya ada impak kepada usaha yang kita buat. Jadi, apa kesimpulan saya, Dr. Nazira, dalam mukadimah ini? Saya mulakan dengan melontarkan beberapa angka nak menunjukkan di mana kita. Pada hujungnya, saya jelaskan bahawa kerajaan ada peranan, law, regulation, pindaan, tambahkan tenaga kerja, tingkatkan bajet, ya, keupayaan logistik, kerjasama serantau, kerjasama antarabangsa. Tapi saya fikir ada sesuatu yang missing kat sini. Selagi kita tak boleh jadikan memerangi dadah ini sebagai satu tanggungjawab bersama, orang rasa bahawa ini kerja dia. Sebab kiri, kanan, adik-beradik, jiran, sahabat andai, kenalan, semua kena. Semua kena. Kalau di Kelantan tu terbalik, Datuk Usop kata. Dulu 2 pengedar, 8 pengguna. Sekarang terbalik. 8 yang edar, 10 guna. Dia edar, dia pun guna. Dulu CP-nya 28. Sekarang CP-nya 82. Sekarang ni. Ya. Kalau kita ikut formula UNODC per 100,000 population,
Nombor 1, daerah Pendang. Kedah juga, Pendang. Nombor 1. Maknanya, kalau kita nisbahkan dengan 100,000 penduduk, kes penagihan paling parah di Malaysia, semua daerah, nombor 1, pingat emas adalah Pendang. Pingat perak Kuala Kerai, pingat gangsa disandang oleh Pasir Putih, diikuti dengan Tanah Merah. Itu top 4, top 5 lah tu. Manakala negeri pingat emas adalah Kelantan, diikuti Terengganu, Kedah dan Perlis. Semua negeri sempadan. Okay, ya? Kalau nak tengok lagi, zoom in lagi, ikut etnik, lagi menyayat hati. Lagi menyayat hati. Kalau nak tengok pula, jenguk pula penjara. Penjara ada 43. Undergraduate ada 80,000. Sekarang ni, 80,000. Baik. Saudara tengok tadi ya, data report polis, dadah paling tinggi, memang dia reflect kat dalam. Daripada 80,000, 29,000 adalah kes reman, belum lagi disabitkan. Dalam 29,000 tu kita asingkan pula kes yang berat dengan kesalahan ringan. Semuanya berkaitan dadah. Semua terkait dadah. Dan kalau penjara penuh, penjara paling penuh di Malaysia disandang oleh penjara Machang. Muatan 1,560 sehingga minggu lepas 3,184. 85% daripada 3,184 adalah sabitan dadah. Reman tak ada dekat Machang. 85% daripada 3,184 penjara yang dah sedia sesak adalah sabitan dadah. Pengkalan Cepa nombor 2. Muatan 1,500 yang diisi sekarang 2,997. Dan 60% adalah sabitan dadah, sebahagiannya adalah reman dadah. Maknanya, baik di ADK dah tentu dah, penjara dalam sama, yang paling sesak pun sama, daerah yang paling padat pun sama. Itu adalah data yang membawa pada satu saja kesimpulan, bahawa kalau kita nak quote-unquote memerangi hal dadah, kita tak boleh buat macam status quo macam sekarang lagi dah. Tak boleh dah. Kalau kita peluk tubuh untuk harap keadaan berubah, itu lagi teruk. Kalau kita usaha habis-habisan, tapi masih model lama pun tak upaya. Kerana itu, saya pesan dengan Datuk Roslin, ADK, kita kena bawa keluar. Jadikan ia satu gerakan nasional, mass movement. Kalau kempen penerangan kita tu less ceremonial, tak payah kapet merah, bunga mangga dengan spanduk besar, tak ada. Tapi yang paling penting, libatkan semua stakeholders, pimpinan masyarakat, community leaders, stakeholders, anak-anak sekolah, pemimpin belia. Hari ini MCPF ada, Datuk Ayub ada, Datuk King ada, kawan-kawan saya dalam MCPF. Ya, saya tengok ramai lagi pakar-pakar. Ya, yang ini harus dijadikan satu mass movement lah. Ya, tak kira lah, buatlah program apa pun, kayuhan ke, ceramah ke, apa sajalah, habis-habisan. Dan minggu depan kita akan adakan mesyuarat ini bersama dengan TPM Datuk Zahid. Saya akan bawa cadangan yang sama, ya, bahawa kena ada anjakan daripada cara biasa yang kita buat. Dengan kata-kata itu, hadirin yang saya muliakan, mudah-mudahan anda akan tampil untuk manfaat peluang ini. Bagi saya pandangan, bagi saya kritikan, teguran, kemudian bagi buah fikiran. Jadikan ini sebagai tanggungjawab dan kewajipan bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas lontaran kata-kata, kemudian naratif yang saya fikir data driven polisi itu sangat banyak memberikan makna kepada isu sebenar, isu dadah di Malaysia. Okey, Datuk Seri, saya tertarik sebelum kita pergi kepada kita jemput kita punya para tetamu untuk memberi pandangan dan juga soalan. Saya tertarik kepada satu statement yang Datuk Seri sebut berkaitan tentang mass movement. Okay. Apabila kita melakukan sesuatu anjakan paradigma, mass movement ini kadang-kadang tidak dirasai di peringkat akar umbi
Walaupun kadang-kala jutaan ringgit kita telah keluarkan, malahan kita juga merasakan bahawa kita telah melakukan sesuatu yang terbaik dah. Especially sebagai contoh saya 20 tahun di ADK, kita dah buat segala-galanya yang kita rasa sedaya upaya kita untuk pastikan terkawalnya isu, terutamanya isu pengurangan permintaan. Maknanya penagih dadah, penyalahguna, dirawat dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama juga, bagaimana Datuk Seri melihat adakah formula untuk mass movement ini disekalikan dengan sinergi bersama kementerian-kementerian selain Kementerian Dalam Negeri yang memang penghususannya adalah pembatasan dadah. Bagaimana kita melihat sekarang kita ada Kementerian Beli Sukan, dalam ni kita ada. Kemudian kita juga ada bersinergi dengan banyak NGO, doktor-doktor perubatan yang nak memberikan sesuatu, tapi kadang-kala ruangan itu tidak secukupnya. So bagaimana Datuk Seri melihat mass movement dan juga sinergi ini boleh kita besarkan dan ada blueprintnya? Baik, saya percaya Dr. Nazira dalam Dewan ini ramai pakar-pakar. Kalau kita nak sebut soal nak jadikan ia sebagai satu gerakan massa, kalau pada kedudukan kita di KDN, of course kita akan kata top-down approach. Maksudnya apa? Saya dan Datuk KSU dan bahagian kita berkenaan angkat kertas jemaah menteri, kemudian libatkan agensi kementerian yang lain, kita libatkan Kementerian Pelajaran, Kementerian Belia, itu biasa top down. Ya. Tapi satu gerakan massa yang lebih sustainable biasanya adalah bersifat bottom up. Ya, barulah dia boleh sustain lama. Sebab itu saya kata tadi bahawa sementara kita akan jalankan tugas dalam kerangka governance, ya, bila sesi buat urus macam ini, kita nak raikan, kita nak pelawar, kita nak ajak, kita nak dorong, kita nak tarik semua stakeholders yang lain untuk ikut terlibat supaya pendekatan bottom up itu yang akan memberikan impak yang lebih lasting. Itu yang boleh saya kongsi pada kedudukan sekarang. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Kita jemput kita punya para tetamu untuk memberi pandangan, terutamanya anda yang berada di komuniti, untuk memberi pandangan bagaimanakah pendekatan terbaik yang mungkin boleh dikongsikan dengan kita di peringkat kerajaan, Datuk Seri. Silakan. Kita kena ambil peluang ini kan, sebab bukan mudah untuk kita mendengar sendiri dan menyampaikan sendiri pandangan kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri sebagai orang nombor 1 yang menterjemahkan polisi tentang isu dadah. Okey, silakan. Assalamualaikum Datuk Seri, YB Menteri. Okey, silakan. Saya Datuk Haji Hussein bin Yusof, pengurusi Pawai Parlimen Sewangsa, merangkap pengurusi JKPD Sewangsa. Saya nampak dadah ni betul lama dah. Saya pun JKPD ni dah hampir 2014 sekarang saya masih lagi dalam JKPD. Apa yang saya nampak sebenarnya adalah di PPR di KL sangat kritikal pada dulu hingga kini. Dan di Serejang saya dengar dah ada dah jus pun dah ada dah sampai di sana. Jadi dan orang sama sebenarnya kata ini PPR semua orang tempat orang dadah dia duduk. Contohnya kan. Jadi apalah kiranya kita bagi satu ikon lah kepada tempat-tempat masalah ini sebagai satu ikon, kita kata satu orang yang sangat berjaya tanpa terlibat dadah dan anak-anak mereka berjaya dan segala-galanya berjaya. Kita mintalah ADK dan kementerian memberi penghargaan ikon jadi tak adalah supaya orang tak confuse. Maksudnya kata PPR pun boleh berjaya apa, bukan tempat dadah. Jadi sekurang-kurangnya ada untuk bagi dia rasa PPR pun selamat sebenarnya. Sekarang orang KL semua cakap PPR ni tempat masalah, Felda tempat masalah dan juga semua tempat masalah. Saya rasa kalau kita bagi satu ikon, jadi masyarakat mungkin pandang lain nanti, insya-Allah. Itu saja cadangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, terima kasih banyak. Ya. Okey, silakan. Okay, teruskan. Dr. Ayub, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayub daripada Yayasan Pencegahan Jenayah Malaysia. Pengurusi saya YB Menteri sini, alhamdulillah. Apa kita tengok tadi, terjelaskan tadi nampak jelas. Datuk Seri sendiri menyatakan bahawa kita apa yang kita buat mesti data driven. Untuk menentukan apa yang kita buat itu ada misi tujuannya jelas
dan impact studies sejauh mana keberskanan setiap tindakan itu dilaksanakan, menjawab balik kepada data-data yang diperolehi dan sejauh mana kita dapat menangani berdasarkan data itu dan sebenarnya apakah resultnya memenuhi itu. Jadi penting bagi kita. Banyak program kita buat. Every agency, every institution buat program. Sama ada Datuk Seri kata dia bottom down kita memang buat. Semua agensi sebagai agensi kita buat. Dan kita MCPF engage semua department, semua agensi. Malah dalam MCPF ni almost semua KSU dan kutub pengarah adalah ESCO MCPF by appointment. Jadi tidak ada masalah bagaimana engagement yang Datuk Seri buat tadi dari segi top. Tak ada masalah. Yang masalahnya lah di bawah tu. Where the problem really exists on the ground. Banyak institusi di bawah. Dekat kampung tu 2-3, kalau dulu panggil JKK, 2-3 kota kampung pun ada, 3-4 kota kampung dalam satu kampung. Dan pelbagai agensi ni, masjidnya, kuilnya, tempelnya, dan lain-lain institusi di bawah. Jawatankuasa penduduknya. Semuanya buat program. Tapi masing-masing buat bersendirian. They don't talk to each other. Jadi approach kita pada tahun ini, kita engage semua institusi di atas, dan sebenarnya we are reaching out to the local institution. Datuk Seri mengarah kita, tengok Kedah, dah. Tengok Kelantan. Awal lagi dah bagi itu kepada kita. We are reaching out to all the institution. Jadi dah kita gabung dengan agensi di atas di buat program ni, kita satukan program. After all, we are going to meet the same audience from same sectors of community. Jadi input. Jadi di sini kita boleh limitkan penggunaan resources daripada pembaziran, kerana kita going to meet the same audience, the same people, the same problem, mana kita ke bawah. Jadi semua dah Datuk Seri, sekali lagi daripada buat top up ni, bagaimana kita nak menggerakkan semua agensi atas ini, kita dapat kita adakan satu hubungan. Kita ada banyak MOU kita buat, Datuk Seri. Jadi insyaAllah lepas ni kita dah gerak dengan perpaduan pun kita buat, dengan ADK sudah semestinya, dan dengan Jabatan Pendidikan semuanya, kita dah buat. Jadi bagaimana kita nak kumpulkan resources dan perancangan program kita buat ni, kita lihat. Dan kita lihat mana yang kita boleh buat bersama tadi. Pasal peperangan ini, dia consist of many battles. And each battle has got to fought by all of us secara bersama. Jadi kita identify institution di sini. InsyaAllah we are going to where. Lepas tu kita cantumkan dengan agensi yang di atas tadi, supaya kita dapat merencanakan satu program yang integrated di mana melibatkan semuanya. Dan kita dah tahu tadi target group kita, siapa yang terlibat dengan dadah, siapa yang terlibat dalam membekalkan dan sebagainya. Dan sementara kita tahu stakeholders ni siapa, dan sekarang bagaimana kita nak gembingkan resources ini supaya kita dapat satukan dan hasilnya kita dapat mencana satu program di semua peringkat dalam semua sektor komuniti secara bersama. That is one. We are moving towards that now. In fact, we are reaching out. Start pada sekarang kita dah awal kita dah keluar dan kita identify kawasan-kawasan seperti mana Datuk Seri arahkan kita. Dan first name dia sebut tadi ialah Pendang tadi. Memang itu dah awal-awal lagi Datuk Seri sebut pada kita. Jadi dengan data-data yang ada ni, kita akan lebih fokus dan kita should be able to identify which area, which target group, at the same time juga apakah langkah-langkah dalam Ramadan. Dan itu yang kita buat. Terima kasih. Terima kasih Dr. Ayub yang berkongsi tentang ikhtiar atau usaha yang dibuat oleh MCPF sebagai sebuah yayasan pencegahan jenayah. Ada lagi yang lain? Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Wadi Hamdan selaku pengerusi Jawatankuasa Pemulihan Dadah Wilayah Persekutuan. Saya juga mewakili komuniti Malaysian Baskers yang sentiasa bersama dengan ADK. Baru-baru ini kita berbalik di Labuan dalam segmen Jawatankuasa Pemulihan Dadah. Saya suka memetik perkataan Datuk Seri tadi, mencuba perkara baru, meraihkan idea. Saya berterima kasih kepada ADK Wilayah bila mana kita mencetuskan satu idea menjadikan Labuan itu sendiri untuk memamparkan signboard hotline ADK. Sebab bagi kita macam ni, to get the engagement with the community, kadang-kadang dia orang memikirkan perkara yang tidak complicated, perkara mudah saja. Bila kita sampai di sana, kita get a very good feedback from the ketua kampung, community. Lebih baik kita dapat perjelaskan nombor hotline itu sendiri daripada kita susah macam mana saluran-saluran dia. Tapi Alhamdulillah telah pun dilaksanakan, dirasmikan
oleh TKP sendiri dengan very good support from Ketua Pengarah ADK, yang kita menjadikan Labuan sebagai pilot project untuk kita paparkan yang pertama kali nombor hotline kepada publik. So kita harap perkara ini bukan sahaja di Labuan, mendapat sokongan yang baik daripada pihak kementerian sendiri untuk kita perjelaskan di semua kawasan agar komuniti sesiapa saja boleh menyumbang daripada segi memberi informasi, mendapat informasi, memberi aduan dan sebagainya. So saya rasa method should be very simple to get support from the community. Thank you very much, Datuk Seri. Terima kasih Wadi. Ini menarik. Pak Wadi dia guna pendekatan baskers kan, untuk reach out dengan klien apa semua tu, dan hubungan kerja yang baik dengan ADK. Untuk Wadi sebut perkara tu secara terbuka, kami rasa sangat dihargai. Terima kasih Wadi. Dan pendekatan basker tu tentunya unik, boleh reach out dengan kelompok yang punya minat tersendiri arah itu. Terima kasih Wadi. Okay, terima kasih Datuk Seri Saifuddin Nasution. Saya Dr. Hafiz daripada grup Mega. Mega is a medical experts groups on addiction, yang pakar-pakar perubatan ni. Nak bagi tahu bahawa perspektif saya agak berbeza daripada yang lain. Kami daripada grup doktor sini, WHO telah mengklasifikasikan ketagihan ini sebagai satu penyakit otak yang berulang dan kronik. Maknanya it's a chronic relapsing remitting brain disease. Dan ini telah pun diiktiraf oleh WHO sedunia. Jadi pendekatan kita selama ini menggunakan pendekatan total abstinence ataupun zero tolerance didapati gagal untuk mengurangkan kaedah yang Datuk Seri kata yang we go worse, even worse from now. Jadi pendekatan yang digunakan sepanjang seluruh dunia ni adalah pendekatan harm reduction. Kita treat the cause of the problem. So kami pihak doktor ni menggunakan kaedah bio, psycho, social, spiritual. Dia ada 4 komponen yang kita gunakan untuk merawat penagih. Dan Alhamdulillah nampak berkesan di seluruh dunia. Jadi kami dari pihak Mega, terutama Universiti Melaya, saya punya kumpulan saya ada di sana, saya diasingkan di sini pun tak tahu kenapa. Jadi kami merasakan bahawa pendekatan bio, psycho, social, spiritual ni akan memberi impak yang bagus dalam mengurangkan masalah ketagihan. Mungkin perlukan lebih perbincangan selepas ini. Terima kasih. Terima kasih Dr. Hafiz. Dr. Hafiz, grup yang Datuk ADK dah jumpa kan? Ya, saya dah jumpa Datuk Ruslin. Ya. Datuk Lin, take note ni. Jumpa bagus dah. Menyusul tu jauh lebih penting. Perhatikan orang kata apa yang 3 bertanya yang sebelum ni menteri tak bangun. Saya bangun ini sebab dia ada sedikit kelainan. Okey ya. Cadangan dia adalah kalau kita sebut soal nak melakukan anjakan, sekarang kita melihat mereka tu sebagai pesalah. Itu maksud Dr. Hafiz ya. Sebagai pesalah. Walaupun Dr. Hafiz dia ada sedikitlah anjakan sebenarnya bila kita pindah akta penagih baru ni, kita pun diingatkan juga bahawa di bawah akta 7 rekod jenayah dan orang tidak dikehendaki, 2015 lagi Peguam Negara dah tulis surat kepada narkotik. Kalau dia di bawah Seksyen 6 akta penagih, itu jangan dianggap sebagai kesalahan. Kita pakai tu. Kita tak kata nyah jenayah, yang tu polis tak suka dengar. Nak nyah jenayah apa kalau ADB 15.1.12 dah jadi lebuh raya kepada punca jenayah lain. Yang itu kita faham. Yang ini saya zoom in kepada Seksyen 8 dan Seksyen 6 akta penagih dadah. Baik. Sebenarnya di KDN kami berpandukan kepada surat AG kepada narkotik bahawa Seksyen 6 ADK itu, kesalahan penagih itu di bawah akta penagih, pelakunya tidak dianggap melakukan kesalahan. Okey, kita berpandukan itu. Dr. Nazirah boleh sahkan itu baik ya. Dia 30 tahun lebih saya kena rujuk dia. Ya. Itu ada sikit anjakan kita buat. Memang berlaku. Sebab itu kita perkukuhkan melalui pindaan baru ni. Jadi sebab setengah Dr. Hafiz di luar sana ada juga aktivis yang merasakan bahawa dia tak boleh dengar nyah jenayah ni dia. Jadi kita kena balance semua. Saya terus teranglah dikritik lunyai oleh aktivis yang melihat bahawa kenapa mesti bagi kelonggaran begitu sekali sedang dia panjanglah syarahnya. Ya, sebab itu saya kalau dengar istilah-istilah yang Dr. Hafiz sebut tadi ya, bio, psycho segala macam tu,
4 pendekatan guna pakai. Saya tak tahu istilah di peringkat AADK, tapi di sana saya fikir ada dalam modul itu here and there. Tapi saya setuju bahawa AADK kena reach out, duduk, kalau perlu bengkelkan, workshopkan dengan Mega untuk tap talent ini. Kalau tak cukup duit, saya minta Datuk KSU sediakan bajet bab itu. Yang ni komitmen saya boleh bagi. Saya boleh bagi komitmen itu. Sebab apa saya kata tak boleh? Dia adalah ketua pengawal keuangan. Dia pegawai keuangan kementerian, bukan saya. Saya ada 35 tugas sebagai menteri. Kalau ikut yang KSN bagi pada saya. Tugas yang ke-35 menyalakan bunga api. Itu pun kerja menteri juga. Saya tak maulah cakap bab tu. Jadi saya kata bahawa Syur, Dr. Hafiz dan pasukan Mega tadi singkatannya munasabah untuk kami telusuri, pelopori, dan saya nak sedapat mungkin Datuk Rosli tak perlu berlengah, reach out lagi dengan kumpulan ini, duduk bincang secara substantif, biar ada action plan and then we go for it, insyaAllah. Terima kasih Dr. Hafiz. Terima kasih Datuk Seri. Okay, terima kasih Datuk Seri. Dan adakah Datuk Seri ada ruang lagi untuk masa? Okey, kita buka lagi kepada tetamu, audiens yang nak memberi pandangan. Sebelah, okey, silakan Puan. Alright. Ladies pula. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Seri dan sekalian yang ada. Nama saya Profesor Dr. Nur Zurani daripada Universiti Melaya dan juga grup dalam Mega. Tujuan saya berdiri hari ini, background saya sebagai seorang profesor dan juga pakar dalam perubatan keluarga atau primary care. Dalam bidang tugas saya buat screening, saya buat prevention, saya buat diagnosis, saya buat treatment dan saya follow up. So daripada bila saya tengok data mengenai data-data yang Datuk Seri beritahu tadi, saya pun ada nampak data-data daripada rujukan lain, amat menyayat hati kerana masalah mengenai dadah daripada benda yang bukan narkotik seperti nikotin kepada narkotik dan lain-lain lagi. Komponen besar terdiri daripada masyarakat kita, and it's very sad. And kalau tengok data daripada segi umur, as young as less than 10 years old, saya tak mau cakap lah how young, to geriatric. Jadi tujuan saya berdiri, kalau sekiranya dapat bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, AADK, polis, segalanya, kalau boleh bagi kami support sebagai pakar doktor dalam kesihatan primer di klinik-klinik kerajaan, macam saya bekerja di klinik di Pusat Perubatan Universiti Malaya, if we can do something to do for prevention. AADK, yang lain-lain nak buat treatment, Alhamdulillah. So kalau boleh kami dapat support daripada komponen prevention. Sebab contohnya kita akan nampak setengah sebab why orang-orang begini turn to drugs in the first place, ada trigger. Trigger in the family, trigger social, bla bla bla. So kalau dapat bagi kami support supaya kami can do more work at the beginning, prevention better than cure. So example, kami boleh start daripada pesakit yang kami tengok, daripada kanak-kanak, masalah ibu-ibu tunggal, families, etc. etc. Jadi tujuan saya berdiri nak kata kalau saya dapat bekerjasama dan networking dengan segala agensi dalam Kementerian Dalam Negeri, we hope that apa yang kita bincang hari ini, this could be a seed kita plant today. InsyaAllah, it will grow and grow and grow, and kita akan nampak kesan dia in many years on. If we don't start, kita cuma nak treat, benda yang the seed will grow, a bad seed will grow, jadi pokok susah. So kita nak a good seed, kita try something good daripada awal. Okay, terima kasih. Sorry cakap lama sangat. Terima kasih Profesor Dono Cemlaya. Okey, kat mana kita sekarang, Prof? Di peringkat AADK dan keupayaan kami, kita boleh analyse lah profil mereka yang terlibat kan, boleh analyse. Tapi bila mendengar pandangan Prof, saya rasa yang kami ada tu pun sebenarnya tak mencukupi. Apa yang kami ada? Umur berapa yang paling banyak terlibat? Umur 15 hingga 39. Apa maksudnya? Kelompok yang paling produktif.
Ini workforce lah, tenaga kerja dalam sebuah negara lah. Tapi kalau dah terjebak, satu. Yang kedua, kami tengok pula level of education di SPM paling ramai dan ke bawah. Okay, level of education. Yang ketiga, status pekerjaan. 70% daripada angka yang saya kata tadi adalah penganggur. Okey ya. Kalau kita nak kaitkan dengan etnik dan agama, ya, sama kulit dengan kita, ya, sama anutan agama dengan kita, dan itu unik. Kenapa? Sebagai penganut agama yang nilai-nilai dan ajarannya dengan prinsip yang jelas, tapi kerana isu penghayatan terhadap nilai agama, maka itu yang paling ramai terjebak. Okey ya. Itu pun satu yang kita kena tengok. Jadi data yang kita ada, AADK, kalau kita tak masas data itu, just sebagai data biasa. Tapi kalau kita tengok pula angle dari segi apa faktor yang mencetus, yang menyebabkan trigger mereka terlibat misalnya, itu lebih granular data itu. Sudut pandang yang berbeza daripada data yang kami ada. So kalau Prof kata, apakah ini permulaan kepada dialog untuk mendekatkan kita dari segi usaha sama, istilah yang Prof analogikan sebagai permulaan kita benihkan, ya, ini sebagai usaha bersama, saya sambut baik Prof. Ya. Prof jangan tengok sebagai orang politik, menteri semua dia janji semua okey. But saya boleh sebut satu. Sekali saya janji, saya akan tekan pegawai-pegawai saya sampai lumat. Saya akan pastikan mereka follow up dan laksanakan. Okay. Dan kalau perlu lagi nak tengok hasilnya, kalau perlu lagi kita workshopkan dalam bentuk platform lain, kita buat. Biar ada progress. Biar ada progress. Itu yang saya maksudkan. Saya qualify, tanpa secebis pun hilang rasa keyakinan saya terhadap kompetensi pasukan saya. Okay. Tapi di tengah-tengah kompetensi itu pun, kalau ada ruang lagi membenarkan, okay, input lain, itu adalah jauh lebih baik. Itu approach yang kita nak ambil sekarang ini dalam perkara ini. Saya hargai, saya mengalu-ngalukan penyertaan dan pembabitan tokoh-tokoh akademik yang punya kepakaran pelbagai disiplin ini. Macam Dr. Habib sebut soal harm reduction dan sebagainya. Saya kalau ke persidangan antarabangsa, banyak orang bagi modal lah. Portugal misalnya dianggap yang terbaik. Kita hantar pegawai kita pergi sana. Pergi. Ya. Kalau kita tengok situ, Hafiz, kita nak bawa ke sini, nombor satu, kalau kita tak kawal naratif ni, lingkup kita. Kawan tu dah lah kena dadah, kau sumbat dadah lagi. Dia begitu cerita dia. Ya, nah? Di Portugal begitu. Sebab government dia bagi fund kepada dana kepada NGOs dia. Ha? Mereka lah yang jaga kelompok penagih ni. Yang kau terlibat apa? Dia bagi lagi. Dia bukan bagi metadon macam bagi yang macam kita bagi ni. Tak ada. Dia bagi yang jauh lebih kick lagi. Sesuai dengan level penagihan dia lah. Tapi government salurkan kepada NGOs. Bila saya hadir workshop antarabangsa, begitu saya diberikan gambaran. Saya cuba tengok, kalau aku buat balik ke Malaysia, ya, dia padan dengan, kalau kita terlepas kawalan terhadap naratif, ya, dia akan jadi satu fitnah yang jauh lebih besar. Kerajaan Madani dah tak ada modal lagi sekarang ni. Cara memulih penagih adalah dengan bekalkan dadah lagi. Antaranya naratif dia. Okey. Tapi bukan bermaksud kita tutup pintu terus terhadap pendekatan itu. Sebab mereka pun ada cerita success story mereka. Ya, saya pergi ke pusat pemulihan di Vienna misalnya. Saya tengok sendiri bagaimana rawatan. So, pesanan saya kepada pegawai saya, baik penjara atau polis atau ADK, tengok good practices di negara lain, sesuaikan dengan iklim tempatan, sesuaikan dengan waqi' dan zurush dalam negara kita. Realiti, situasi, kondisi dalam negara. Kat mana yang boleh kita sesuaikan, kita ambil. Ya, sebab itulah tujuan kita menghadiri pelbagai jemputan antarabangsa. Saya dah tak menang tangan nak pergi pun kita. Entah pegawai sekarang ni. Tapi di peringkat ASEAN lebih-lebih lagi, ya, kita juga melihat contohnya, ya, alternative to detention misalnya. Kalau kita cakap luas sikit dadah, penjara. Ya, pengurusan penjara moden sekarang bukan kurung orang dalam tembok, tak. Ya, sabit saja terus letak dia dalam komuniti.
Sekarang, itu adalah arah atau trend pengurusan penjara moden. Cuba tanya DCP saya, dia setuju ke tak? Dia punya tangkap operasi apa semua tu, buka IP, sabit, jangan letak dalam tembok, letak kat luar. Jadi itu antara yang kita kena balance antara ni. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri. Saya Profesor Madya Dr. Mohsin. Saya psikiatris selaku Ketua Jabatan Perubatan Psikologi di PPUM lah. So setiap hari memang tidak dinafikan pesakit datang mendapat rawatan dan kami kena masukkan pesakit. Kadang-kadang saya boleh kata ini bukan accurate data sebab kita di hospital selalunya kita tak ada clear data. Tapi saya boleh kata 40% tu even sakit mental mereka ada underlying problem of addiction. Nowadays even yang ambil mushroom dah makin meningkat. Jadi masalah ni macam saya memberi pendidikan kepada doktor jugalah berkenaan dengan addiction. Saya selalu memperkatakan kita ada dasar dadah negara 2017 masa Datuk Seri Zahid pada masa itu. So kita ada 3 skop di situ. Harm reduction, demand reduction dan supply reduction. Kita selalu cakap pasal demand reduction tadi. Memang saya sangat setuju sebab saya pun medical. Polis pun bawa pesakit ke hospital. Saya cakap dekat doktor-doktor junior, saya cakap, tengok polis pun dulu bawa ke lock up dulu, tapi sekarang bawa ke hospital dulu sebab untuk dapat rawatan. Jadi ada grup-grup ni yang berjaya sampai ke kami dan terus mendapat rawatan di hospital. Cuma satu saya nak bangkitkan pasal supply reduction. Saya selalu bercakap dengan doktor, kita dah ada Akta Dadah Berbahaya 1939B, hukuman gantung sampai abolish hukuman gantung. Kita nak hantar orang ke neraka, itu bukan kerja manusia. Tapi orang dadah still available. Kenapa ini berlaku? Sampai ke Australia benda ini ditemui masa dihantar. Memalukan jugalah. Dan saya kata dulu kita ada macam polis Malaysia adalah second to Scotland Yard masa saya student dekat Dublin dulu. So polis ada banyak buat mungkin surveillance, inspection. Tapi kita dengar cerita tiba-tiba rampasan bernilai 2 juta di tengah-tengah bandar. Where's the what they call kita punya intelligence? Sebab masa sebelum dia besar, masa itulah dia detect. Sebelum dia sampai ke apa tadi macam konsert, macam di UK, orang pergi ke konsert ada pihak neutral yang akan survey, even sniffing dog to make sure they are not bring drugs. So this is issue kita kena lihat dengan, sebab saya ditanya oleh media juga masa kejadian yang ada kematian hari itu. Jadi kita kena lihat balik berkenaan dengan how to beside we address the issue of harm reduction. Of course that's quite clear. Thank you very much Datuk Seri sebab understanding is there. Demand reduction in term of treatment that we provide, tapi supply reduction ni saya doubt where is the direction. Kita hari ni pun saya rasa saya orang pertama cakap pasal supply. Walaupun saya doktor by right, saya satu grup dengan Dr. Kafiz dengan ni, tapi saya rasa isu itu kan tak boleh overlook. Very important issue. Itu sahaja yang saya nak bangkitkan sebab saya rasa alhamdulillah lah hari ini saya sampai kepada Datuk Seri. Saya buat research di penjara juga dan juga saya terlibat dengan lembaga penasihat ADK PLAB, Pusat Latihan Akademik, Pusat Latihan ADK Kebangsaan di Sungai Petani. Tapi isu ni saya rasa alhamdulillah ini sampai ke pihak sepatutnya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih. Masih boleh lagi? Ada lagi? Silakan. Check. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Salman Al-Farisi, iaitu wakil daripada iaitu Persatuan Seniman Malaysia. Salman Al-Farisi. Ya. Okey. Yang mencadangkan bina parit lah. Betul. Perang Khandaq. Okey. Okey tak. Begini, kita daripada Persatuan Seniman Malaysia ni kita memang ada kerjasama dengan ADK dan juga kita akan turun padang sebagainya bersama-sama dengan masyarakat. Jadi apa yang saya nak sampaikan di sini tu, iaitu kita masih lagi dekat masyarakat ada stigma masyarakat
iaitu yang mana bila keluar jadi pihak masyarakat masih lagi kan kata dia ni jahat, dia ni penagih, dia ni, walaupun dia dah bersih, walaupun dia dah solid kan, dia dah berubah sebagainya. Jadi ini pun perlu dipikirkan juga bersama dan bagaimana cara dan juga kaedahnya untuk kita selesaikan ataupun kita nak solvekan. Dan juga saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas majlis ini dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih juga kepada ADK yang senantiasa, yang tak putus-putus untuk senantiasa mengadakan untuk iaitu program-program pemulihan. Berikan tepukan Gubernur. Itu. Terima kasih. Terima kasih Saman. Next. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Datuk Seri Saifuddin, terima kasih kerana bagi kami peluang untuk hadir ke majlis ini. Dan saya ingin mengucapkan tinggi terima kasih kepada Datuk Roslin kerana menjemput kami. Dan sebelum tu saya kenalkan diri saya dulu. Saya Datuk Haji Maidin bin Kadir Shah, Guru Utama dan Presiden Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia. Dan seni silat adalah merupakan satu ilmu jati diri bangsa yang produknya asli daripada negara kita. Dan saya rasa hari ini kita cerita macam mana nak mengubati orang yang sakit. Saya nak bagi tahu macam mana nak mengubati orang yang belum sakit. Maknanya kita cerita pasal pencegahan. Maka yang saya melihat bahawa kita belum ada satu usaha menggunakan produk sendiri, bahan kita sendiri yang kita memang sedia ada untuk mencegah anak-anak kita yang berada di sekolah. Jadi kita jangan cerita orang yang dah sakit, kita tak boleh buat apa dah, cuma kita boleh berubat. Tapi kita nak mencegah. Bagaimana sistem kita nak mencegah anak-anak kita di sekolah? Maka Persatuan Seni Silat Cekak yang sudah pun berusia 60 tahun, dan saya beramal dengan ilmu ni 50 tahun ketika saya budak, dan hari ini saya jadi guru dan presiden. Dan saya yakin bahawa kita ada ilmu, tetapi kita perlu diberi peluang untuk kita bersama dengan kerajaan untuk memikirkan bagaimana sistem untuk sekolah-sekolah menengah yang berada di seluruh negara ini. Macam mana kita nak masukkan satu ilmu bela diri yang dapat mampu untuk mencegah, walaupun tak ramai, tapi sekurang-kurangnya usaha untuk mencegah itu. Saya rasa itu lebih baik daripada kita hanya usaha untuk mengobati yang mengeluarkan kos yang besar, tapi masalahnya belum tentu selesai. Tapi kita lahirkan anak-anak yang dapat jadi mentor, yang dapat jadi ibu, dapat jadi bapa, yang dapat menzahirkan nilai-nilai kasih sayang dan jati diri. Maka saya mohon kepada Kementerian Dalam Negeri supaya bagi kita peluang, supaya kita nak bagi tahu bagaimanakah sistem dan kaedah pencegahan itu nak kita buat. Maka kita kena lahirkan jurulatih yang begitu ramai. Bagaimana kita lahirkan cikgu. Dan hari ini saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan, Dr. Azam, yang telah pun menerima silat cekak dan dimasukkan di 27 IPG. Dan kita pun telah bermula kelas. Dah 10 IPG yang telah menerima dan kelas telah pun bermula untuk melahirkan cikgu-cikgu yang keluar nanti akan pergi ke sekolah rendah dan yang akan mengajar anak-anak kita di sekolah rendah. Bukan saja mengajar akademik tetapi mengajar ilmu budaya bangsa kita sendiri. Yang saya pasti budaya ini dapat mencegah dan memperbaiki dan menzahirkan tamadun Malaysia Madani yang kita harapkan. Jadi saya berharap kepada Datuk Roslin bagi kita peluang supaya kita bersama, bukan cakap, bukan cerita, tapi bagi kita peluang bagaimana sistem dan kaedah yang kita kena buat supaya dengan sistem dan kaedah itu kita dapat melahirkan tenaga-tenaga untuk mencukupkan, kerana kita ada ribuan sekolah menengah di seluruh negara. Jadi kita cuba untuk, dan saya minta supaya bagi kita peluang bagaimana kita dapat bersama dengan kerajaan untuk mencegah apa yang saya dah lalu selama 60 tahun. Dan Persatuan Seni Silat Cekak Malaysia sudah 60 tahun, sudah 3, saya guru yang ketiga dan presiden yang ketiga. Dan kita ada hampir 200 kelas latihan di seluruh negara, di seluruh IPT, di seluruh sekolah-sekolah, kebanyakan sekolah menengah. Tapi kita tak mampu untuk buat secara charity untuk semua orang. Jadi saya mengharapkan supaya kita diberi peluang untuk kita berbincang untuk bagaimanakah yang kita ingin cadangkan dengan kos yang rendah,
dengan cara yang betul, dengan cara yang baik supaya kita dapat mencegah anak-anak kita supaya anak-anak kita tidak terjebak bukan hanya dengan dadah. Dan hari ini kita menghadapi macam-macam masalah di negara. Jadi kalau saya lihat tadi, saya rasa sedih dan malu apa yang sedang berlaku kepada bangsa kita. Jadi saya rasa bagilah kita peluang. Jadi itulah harapan saya pada hari ini dan terima kasih kepada Dato' Roslin kerana bagi kami peluang. Terima kasih Dato' Jamaluddin. Saya nak cekak. Ada lagi? Ya, sebelah sana ada lagi. Ujung sana. Ya, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam madani. Datuk Seri, saya Khairuddin, Dr. Khairuddin daripada Drug Free Malaysia, seorang pekerja sosial yang terlibat dalam program-program komuniti khususnya berkaitan dengan kesedaran dan pencegahan penyalahgunaan dadah di peringkat akar umbi. Saya ingin maklumkan bahawa kami telah siapkan satu kertas kerja komprehensif untuk program Drug Free Heroes, iaitu belia bebas dadah. Sebuah inisiatif berfokus pada golongan muda dan masyarakat berisiko yang bertujuan untuk menyokong usaha ADK dan KDN dalam membanteras gejala penagihan dadah secara menyeluruh. Program ini menekankan pendekatan bahawa pendidikan yang berasaskan nilai, iaitu value-based awareness, aktiviti interaktif bersama komuniti, penglibatan bekas penagih yang telah pulih sebagai ejen perubahan dan kolaborasi bersama sekolah, IPT, NGO dan pihak berkuasa tempatan. Soalan saya, adakah pihak Kementerian Dalam Negeri KDN terbuka untuk menerima dan menyokong inisiatif NGO seperti kami dalam memperluaskan lagi impak program pencegahan dadah melalui kerjasama strategik dengan ADK dan agensi-agensi lain di bawah KDN? Saya berharap dapat membentangkan kertas kerja ini secara rasmi kepada pihak YB dan KDN demi manfaat bersama dalam membina masyarakat Malaysia yang bebas dadah. Terima kasih Dr. Khai dari Drug Free Malaysia. InsyaAllah saya usulkan nanti tarikh dan tempat, insyaAllah. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih Datuk Seri kerana YB Datuk Seri punya ucapan tadi sangat menyebabkan saya terharu kerana keterbukaan yang saya rasa pertama kali lah saya dapat mendengar yang mana doktor dan juga para akademia diraikan. Sebelum ini saya rasa terpinggir. Walaupun saya telah mencurahkan bakti even di ADK juga pada satu masa pada tahun 2007 dan juga 2008 saya pernah menjalankan pilot methadone program di Pengkalan Cepa, di juga CCSC dan Wangi, begitu juga dengan CCSC Sungai Besi, Persadaran Sungai Besi. Dan saya melihat sepanjang keterlibatan saya dalam program ADK, terutamanya dalam pilot methadone program way back in year 2007, 2010, saya sebenarnya melihat ada perubahan yang positif. Mungkin Datuk Seri cakap tadi daripada perspektif penguatkuasa KDN nampak semakin teruk. Tapi kalau saya mengikut observasi sebelum saya terlibat dalam program methadone pada tahun 2005, iaitu program National Methadone Program, pada masa itu tak silap saya arwah Profesor Mahmud Nazar beritahu pada saya kita ada 7,500 dalam pusat sainti. Dan sekarang Datuk Seri kata 5,000 lebih. Maknanya ada berlaku pengurangan. Dan Alhamdulillah saya melihat ada 70,000 peserta metadon sekarang yang berada di dalam komuniti. Dan kebanyakan mereka bekerja. Walaupun mereka ada kepayahan kerana pernah masuk pusat dan penjara. Tapi Alhamdulillah yang mana yang mak bapak kaya raya buka bisnes, yang mana yang boleh bekerja adalah yang bekerja sebagai security guard dan sebagainya. Jadi saya melihat ada perkembangan positif. Dan of course bila dunia kita makin berkembang, macam-macam dadah lagi ada. Dan sekarang ni kita boleh saya katakan tak begitu bermasalah dengan dadah-dadah opiat. Ramai peserta metadon ni kebanyakannya bekerja.
Yang kita lihat yang masuk ke pusat sekarang ni lebih banyak yang dadah-dadah ATS. Dan kita di universiti sedang menjalankan kajian dan kita rasa ubat-ubat yang ada dalam peringkat pendidikan sekarang adalah berpotensi juga untuk address masalah ketagihan stimulan dan dadah-dadah MPS seperti yang kita cakap tadi, sintetik cannabinoid dan sebagainya. Jadi saya sangat mengadu-alukanlah sekiranya pihak ADK, KDN boleh bekerjasama dengan Mega. Saya selaku Presiden Mega dan juga ketua di UM Center for Addiction Science sangat-sangat mempelawalah kami yang terdiri daripada pakar-pakar akademia yang terlibat dalam rawatan ketagihan dadah. Begitu juga ahli kami ada dalam Kementerian Kesihatan Malaysia yang dulu pernah menjalankan pilot metadon program dan juga Oscar di Kementerian Kesihatan Malaysia. Begitu juga dengan NGO-NGO lain yang sama-sama terlibat dengan kita. So itulah, saya mengharapkan kita dapat bekerjasama lepas ni dan insyaAllah kita bukan nak populariti ke apa, kita nak sama-sama memertabak dan meningkatkan keberkesanan rawatan dadah di Malaysia. Buat pengetahuan Wabi Datuk Seri, saya orang Kelantan, orang Macang, dibesarkan di Pengkalan Cepa. Mana Macang? Macang dekat Labok. 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 Kampung saya ramai. Saya melihat kawan-kawan, even sepupu-sepupu saya terlibat dalam dadah dan saya terpanggil untuk jadi pakar psikiatri pengurusan rawatan ketagihan ni pun kerana masalah itu. Ya, saya bersedialah bersama-sama rakan-rakan saya untuk maju ke depan bersama ADK, insya-Allah. Terima kasih banyak. Okey, bila disebut bahawa kita nak jalinkan kerjasama, apa yang immediate-nya, Datuk Lin? Ni pakar-pakar yang ramai ni kan. Kita kan dah mulakan Drug Assessment Center. Kat sinilah kita perlu segala pakar untuk ikut terlibat. Okey. Saya tahu pasukan di bawah Dr. Nazira dan yang lain-lain sangat passionate tentang penubuhan di AC ni. Okey. Untuk makluman kami baru aja dari segi dasar lah ya. Sebenarnya Kementerian Kewangan sendiri mencadangkan supaya kami lah yang mempelopori pusat, panggil apa semalam untuk KSU? Pusat malpatologi. Sampai Kementerian Kewangan kata tolong malpatologi ni biar KDN lah melalui ADK lah buat. Dia suruh kami yang buat. Ya, kami pula terfikir ini kan forte Kementerian Kesihatan, ya, public health dan segala macam. Tapi nak tunjuk kata Kementerian Kewangan ni dia rasa kalau KDN nak ambil lah, dia tahu kita cari bajet lah. Dia suruh kami pula own the pusat patologi. Tapi kalau kita kami tengok balik itu yalah dari segi makmal patologi semua tu dia perlu kepakaran yang spesifik kan. Jadi kita buat masa sekarang ni kita belum lagi bagi kata putus lah, tapi kami cenderung untuk pulangkan kepada Kementerian Kesihatan. Siapa yang kami bawah urus takbir kami? DAC ya. Kita ada satu di Kedah, kita ada satu di Melaka, kita ada di Gambang dan di Pasir Mas. Okey ya. So nama pun Drug Assessment Center. Okey. Kita assess apa? Kita assess penagih lah. Apa yang kita assess? Kita assess semua komponen dia lah yang membawa kepada dia terlibat dan sebagainya. Sebelum kita tempatkan dia lah. Okey ya. Dalam batas keupayaan yang sekarang, ada tak success story? Ada. Ya. Kalau penjara juga ada. Ya, penjara saya ke Kajang baru ni bulan puasa, yang jemaah di belakang ni, makmum belakang ni terdiri daripada 35 orang para hafiz 30 juz habis. Dia rupanya dia berlama-lama sana dia habis khatam Quran 35. Okey ya. Saya bersembang itu asal mana? Asal Besut. Besut kawasan ADK, KPA ADK Besut. K apa? K dadah. Tapi hafal.
Itu satu. Maknanya modul latihan penjara yang kami buat dengan JAIS tu berkesan lah. Baik. Saya ke Puspen di Bukit Mentajam. Okay. Ada yang klien sukarela masuk. Saya ingat lagi dia orang Langkawi. Mak dia sampai pagi-pagi serah anak dia. Okay. Dan kita memang boleh akses terus dia. Okay. Dan kita letak dulu di lebih kurang 2 minggu. Kita asingkan dulu sebelum kita buat keputusan. Okay. Tempatkan di mana. But apa success story dia? 2 tahun kat situ. Sambil mereka berkumpul dan saya mingle around, bersembang dengan dia orang. Tanya. Dan terutama yang masuk cara sukarela. Itu lebih mudah. Success rate pemulihan dia tinggi. Dan saya tengok modul-modul dia itu. Kalaulah kayu ukur dia itu adalah soal hafazan, perfect. Ya, saya test masa itu juga. Saya test, hafal dia. Ayat biasalah. Surah Yasin dia hafal, Tabarak dia hafal, Al-Jum'ah dia hafal, As-Sajadah dia hafal. Dalam masa 2 tu asalnya bermasalah. Okey. Jadi ada cerita tentang success story juga. Okey. Mereka ini kita andaikan bahawa apabila mereka kembali ke komuniti, sambil saya tak nafikan yang Salman punya point tadi, ada. Sebab itu kami ada inisiatif macam rumah persinggahan. Kalau macam yang Jabatan Penjara, ya, keluarga tak nak terima. Jadi rupanya di KDN ni, kalau institusi Jabatan Penjara, bukan saja jaga semasa mereka kat dalam, mereka dah bebas pun penjara kena jaga juga. Dalil, kita adakan RP, rumah persinggahan. Selama mereka tak diterima oleh keluarga, kami jagalah. Sampai tahap itu. Berapa ramai komuniti tahu inisiatif sampai ke situ. Gara-gara stigma dalam masyarakat. Tadah pun serupa. Yang ini alangkah baiknya kalau kalangan ahli-ahli akademik memikirkan bagaimana kita nak lagi sekali sampaikan kepada masyarakat bahawa ini bukan urusan pemerintah sahaja. Ya. Bahawa semua mereka ada peranan. Ya. Saya masih ingat masa saya jadi wakil rakyat di Lunas Kedah tahun 2000. Pusat AADK Karangan. Kalau ada kematian di situ, pusat itu akan hubungi saya, Muhammad, tolong bagi tahu dengan masjid di Kilang Lama, sampai tanah kubur situ kami namakan Makam Pahlawan. Sebab bila ada kematian, kami maklum pada keluarga tak nak terima. Tuan berkata, Muhammad, uruskanlah. Kita urus masjid. Kita namakan Makam Pahlawan. Siapa yang meninggal tu? Daripada Pusat Serenti Karangan. Nun, cerita tahun 2000. Itu stigma, bukan stigma masyarakat. Ahli keluarga sendiri tak nak terima. Perhatikan. Ini sudah sampai tahap toksik, saya fikir. Ya, dia lepas begitu aja. Okay. Jadi, kalau kita nak ambil anecdotes here and there, ada success story, ada problems, tapi seperti yang saya letakkan premis awal tadi, sesi macam ini, sesi nak kembangkan idea, kemudian set hala tuju ke depan. Kalau kita nak saksikan kelainan daripada pendekatan biasa, adalah dengan mendapatkan penyertaan semua sekali. Dr. Nazira, dengan ayat itu juga, ya, saya kembalikan pada Dr. Nazira, tapi sebelum itu, izinkan saya sampaikan salam penghargaan kepada semua yang hadir. Saya salute penyertaan dan komitmen anda untuk bersama kami pada hari ini, dan mesej khusus saya kepada Datuk Roslin yang tekun buat catatan. Sekurang-kurangnya saya nampak dia buat catatan. Datuk Lin dia boleh kira dia punya trik tu, kita pun faham tak dia kadang-kadang. Jadi perhatikan Datuk Lin, terutama perkara yang memerlukan susulan. Ya. Sampaikan terus daripada Datuk KSU dan pada saya nanti, terutama yang drug free Malaysia yang nak bentangkan kertas, rakan-rakan ahli-ahli pakar-pakar perubatan yang mau ikut terlibat daripada Mega, dan saya terima kasih kawan saya Persatuan Pengguna Islam hari ini, selalu dia paling lantang, hari ini dia diam ya. Cukup, jangan tanya banyak Johan. Itu kita urus tepi Johan punya hal. Dia daripada KPDN kacau saya sampai sekarang, tak habis-habis Johan ni. Okey. So terima kasih juga kepada Datuk KSU,
DCP Mak Zain, narkotik. Saya tahu dia punya tugas yang sangat besar. Mak Zain orang mana, Zain? Penang. Salahuddin seorang lagi timbalan, orang Kota Baru. Ya, mereka sekarang ni tak ada pengarah, kosong. Saya duk cari calon lagi. Calon tu kena 3, dia baru 2 paku. Belum lagi. Ya. Jadi biar kami selesaikan soal governance, soal ini. Tapi mudah-mudahan saya hargai sangat-sangat terutama rakan-rakan saya pada MCPF. Gerakkan terus gerak aktiviti di bawah sehingga membuahkan hasil insya-Allah mudah-mudahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini Datuk Seri dipersilakan duduk, saya berdiri. Sebagai tanda penghargaan kepada Datuk Seri, saya rasa ada 3 perkara yang saya rasa hari ini sangat bermakna untuk kita ambil cakna dan menjadi inspirasi. Yang pertama, mass movement. Gerakan yang besar-besaran daripada bawah ke atas, bukan lagi daripada top ke bawah. Dan hari ini membuktikan Datuk Seri, alhamdulillah, saya dapat nota untuk kita tamatkan, tetapi bila saya tengok semangat yang ditunjukkan oleh Yang Berhormat untuk mendengar semua daripada idea tetamu, saya rasa kita perlu memberi satu tepukan yang gemuruh kepada Yang Berhormat Datuk Seri sekali lagi kerana bersifat keterbukaan, sangat menginspirasikan dan yang paling penting, tidak ada satu perkara pun dalam isu pendagihan dadah ini yang tidak boleh dicuba. Untuk itu, terima kasih sekali lagi Datuk Seri di atas peluang yang diberikan. Bukan senang nak berada di atas pentas saya duduk Menteri Bangun, tetapi ini satu pengalaman yang sangat berharga. Terima kasih kepada Datuk Ketua Pengarah saya yang beri kepercayaan dan kepada semua, saya serahkan semula kepada saudari pengacara majlis. Terima kasih. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Dr. Nazira bagi sesi bual bicara sebentar tadi. Mohon Yang Berhormat Datuk Seri kekal berada di atas pentas untuk acara berikutnya. Majlis menjemput Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah AADK untuk naik ke pentas dan menyampaikan cenderamata kepada Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri. Dipersilakan. Untuk makluman hadirin sekalian, lukisan batik ini merupakan hasil kraft tangan daripada klien Puspen Bacok Kelantan. Majlis merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih atas sesi penyampaian cenderahati sebentar tadi. Majlis menjemput Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri dan Yang Berbahagia Datuk Ketua Pengarah ADK kembali ke meja utama untuk sesi bergambar bersama semua tetamu yang hadir. Dipersilakan. Mohon kerjasama semua tetamu untuk berdiri dan rapat ke tengah meja utama bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Mohon rapat ke tengah bersama-sama Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Terima kasih untuk sesi bergambar tersebut. Hadirin sekalian, hidangan sudah tersedia. Jemput semua jamu selera, indah rasa eratkan mesra. Sambil menikmati hidangan, majlis akan disajikan dengan dendangan lagu oleh artis residen AADK. Untuk itu, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Yang berhormat Datuk Seri Menteri Dalam Negeri, yang berbahagia Datuk Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri, yang berbahagia Datuk Ketua Pengarah ADK Diftur Terhormat dan tuan-tuan dan puan-puan. Bismillahirrahmanirrahim. Terimalah persembahan daripada saya. Di suatu senja di musim yang lalu, ketika itu hujan rintih, terpukau aku menatap